越しの日だまり落書きしたメモリの音少しずつ変わる季節の中握りしめた勇気の種輝きの奇跡たどりながら涙も笑いも全部宝物今羽ばたく時が来たから果てない空へ飛び込もう交わした約束のコード胸に響くビートのリズム挫折も乗り越えてゆけるよ君とならどこまでも行けるAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali syukur kehadrat ilahi kerana sekolah kita SMK Sultan Haji Kasom telah pun berjaya melaksanakan aktiviti yang termaktub dalam takwim tahunan kita iaitu Kejohanan Olahraga Tahunan kali ke-22 bagi tahun 2025 dengan jayanya. Okey, untuk persiapan kita telah pun bermula dengan awal bulan 4 lagi. Kita bermula dengan latihan rumah sukan yang kita adakan pada setiap hari Rabu selama 2 minggu berturut-turut. Seterusnya kita selitkan juga dengan sukantara untuk setiap rumah sukan selama 2 hari. Dan terakhir sekali kita adakan acara akhir bagi balapan iaitu bagi acara padang iaitu lontar peluru yang kita jalankan di sekolah kita. Bersama-sama itu kita adakan juga raktai penuh pembarisan dan juga lintas hormat di sekolah kita lah. Itu antara persiapan yang kita buat sebelum menjelangnya Kejohanan Olahraga Tahunan yang kita adakan di luar sekolah. Okey, mini stadium IIUM telah pun menjadi lokasi di mana kita jalankan Kejohanan Olahraga Tahunan SMK Sultan Haji Kasom buat kali kedua kerana kita mahukan vibe pertandingan yang sebenar apabila pelajar-pelajar kita bertanding sukan.
Salah satunya adalah sebab selain itu, salah satu sebab untuk kita pilih juga adalah kerana prasarana yang ada di stadium itu lebih kondusif berbanding yang berada di sekolah kita lah. Dan di stadium juga telah mendapat sambutan yang lebih meriah daripada kalangan ibu bapa, yang mana lebih ramai yang hadir untuk menonton sukan sekolah berbanding di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Danis Farhan dari Rumah Perdana. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi kerana saya diberi peluang pada tahun ini untuk menjadi olahragawan 2025. Strategi saya untuk mendapatkan olahragawan pada tahun ini, sebenarnya saya tak expect pun saya dapat olahragawan pada tahun ini. Mungkin ini sebab doa-doa ibu-ibu bapa saya, doa cikgu-cikgu saya dan kawan-kawan saya yang dapat saya rasa untuk bersungguh-sungguh dalam kejohanan ini. Strategi saya untuk kejohanan olahraga sukan pada tahun ini ialah saya mengamalkan gaya hidup sihat, seperti saya menjaga badan dan saya menjaga pemakanan seminggu sebelum. Lagi saya tidur awal malam sebelum bertanding pada hari esok, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan saya dapat menjadi olahragawan pada tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaca Ismaira binti Muhammad Istiman. Saya telah mendapatkan gelaran olahragawati Syak pada tahun 2025. Strategi saya untuk mendapatkan gelaran ini ialah dengan berlatih di halaman rumah bersama rakan-rakan, seperti melakukan drill, lari setiap hari, pusing taman. Lepas tu saya berlatih naik turun tangga dekat rumah, kat sekolah dengan kawan-kawan supaya dapat menguatkan otot kaki. Saya juga berdoa dan tawakal kepada Allah SWT supaya urusan saya pada hari tersebut dipermudahkan. Semoga dengan pencapaian saya ini dapat memberikan inspirasi kepada murid-murid lain untuk mendapat anugerah ini juga. Terima kasih.